hari ini kita datang dan saya nak tengok, saya tak nak membuat tuduhan melulu, dan kita di bawah siasatan beberapa agensi. Kalau agensi saya di bawah DOSH ataupun JKKP, kita sedang melihat di bawah beberapa seksyen yang 15.1 kita sedang melihat seksyen tersebut, dan nama-nama kontraktor ni mungkin pihak media dah tahu, dan kita keluarkan notis larangan bekerja kepada kontraktor utama di bawah seksyen 15-1 atas selamatan dan kesihatan pekerjaan 1994. Dan kita percaya sebenarnya kenapa saya katakan dalam siasatan banyak perkara yang kita nak ketahui, dan kalau melihat secara mata kasar mungkin kita tak nak membuat tuduhan melulu. Kita nak adil juga kepada kontraktor, kita nak adil kepada pengguna, kita nak adil kepada akta kita sendiri. Dan dia ada beberapa portion lagi yang berbentuk macam ini. Sebenarnya yang ini dah hampir siap. Sebab tu JKR membenarkan membuka semua struktur-struktur yang runtuh tersebut, kerana kalau kita lihat ke bumbung ini, kerja-kerja untuk mengecek tu dah selesai, eksekusi dah selesai. Tindakan kami pada syarikat tu, tindakan kami. Ya, sebab tu saya katakan tadi, kalau dia terabai, kita akan bawah seksyen 15.1 tahun selamatan kesihatan pekerjaan, kita nak supaya mereka ni kena denda sebab sebentar ni kita berhentikan dulu sebab dalam proses siasatan. Ya, sebab itu saya katakan tadi ada dua lagi portion yang berbentuk keselamatan penggunaan awam yang laluannya seperti ini, yang begitu ramai sekali pengguna yang kita nak lihat sekali. Dan kebiasaannya segala urus kerja seperti ini dia mesti mendapat kelulusan dahulu, dan still kanopi itu memang saya dapati dah dapat kelulusan. Cuma yang kerja yang ditanya oleh sebentar tadi, yang dia tak dapat permohonan, tetapi itu pun kita dalam siasatan sama ada benar atau tak benar dia dapat permohonan. Dan perkara ini sebenarnya kita sentiasa meningkatkan dari semasa. Sebab itu kita ada pegawai keselamatan, yang pegawai keselamatan ini adalah keluarnya lesen dia daripada kita, daripada JKKP ataupun daripada DOSH, yang mereka menjalani ujian-ujian yang begitu ketat sekali. Jadi kalau dia yang senarai nama, dia tidak membuat penyelesaian, dan itu pun kita akan berhentikan dia punya lesen dia.